di FYI TV. So sekarang ni kita ready untuk pergi ke sekolah SK Sri Gombak 1. So sekarang ni adalah barang-barang yang kita dah ready kan. Tak banyak lah, sedikit brochure, sedikit baju kita diberikan pada budak-budak. And then so selepas SK Sri Gombak kita akan pergi ke SK Sri Gombak 2. Okay, so saya rasa itu saja. So harap kita boleh jumpa korang kat sana teruslah. Alright, see you there. Okay. So and then ya. Okay, saya Daunah binti Sitam, Guru Besar SK Taman Sri Gombak 2 ini. Sebuah sekolah di Sri Gombak yang mempunyai kapasiti murid seramai 1,871 orang, mengalu-alukan tim daripada Drug Free Youth Association untuk bersama-sama dengan pelajar-pelajar tahun 6 kami dalam satu program khas, iaitu menangani gejala sosial ke akar umbi. Okey, seperti mana yang semua ketahui, generasi muda masa kini amat terdedah pada banyak gejala sosial, dan dengan kehadiran tim Drug Free Youth Association ini, saya amat berharap dapat berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar sekolah saya dan memberi mereka dorongan serta semangat untuk menjauhi diri daripada sebarang gejala negatif agar mereka akan terus cemerlang dalam bidang yang mereka minati dan seterusnya menjadi penyumbang besar kepada negara Malaysia yang kita cintai ini. Seperti mana yang kita ketahui, ya, apa yang dibelajar di sekolah tidak cukup. Ya, mereka perlu juga memperolehi pengalaman-pengalaman daripada abang atau kakak. Dan ini dapat diperolehi dengan adanya tim-tim khusus untuk menangani masalah penyalahgunaan dadah. Jadi saya ucapkan syabas dan tahniah kepada tim Drug Free Youth Association ini, kerana dalam kesibukan anak-anak muda ini dengan aktiviti mereka, tetapi mereka dapat juga meluangkan masa dengan anak-anak murid di sekolah ini untuk membantu anak-anak murid saya memahami dengan lebih jelas lagi apa itu gejala sosial, apa itu penyalahgunaan dadah dan lain-lain aktiviti-aktiviti negatif. So tujuan kita sebenarnya untuk menjadi inspirasi kepada budak-budak ni, jadi ikon. So budak ni akan pandang kita sebagai ikon dan inspirasi. So macam kita selalu salah pilih ikon, budak orang selalu pilih ikon yang salah, and then itu boleh terdorong pada gejala negatif. So kita datang dengan cara yang positif, penyampaian positif dan positif habis lah. Syabas dan tahniah dan keep up the good work. Okay. Macam mana program hari ni? Best tak? Best! Fun! Yes! CM4! CM4 lagi best. So boleh jadi drug free tak ni? Boleh! Alright, semua sebut drug free youth. Drug free youth! Okay, so apa pendapat adik tentang program ini? Okey tak? Seronok! Best tak? Seronok? Best! Apa yang paling seronok sekali?